Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kepada Meow Parents kerana mempercayai Catanese Vet Clinic. Ini adalah panduan penting untuk penjagaan kucing selepas pemeriksaan hari ini. Ini adalah peralatan yang perlu disediakan oleh Meow Parents di rumah. Sediakan ruang rehat yang tertutup dan selamat untuk kucing. Ini akan membantu kucing cepat sembuh dan kurang kecederaan. Ini adalah contoh ubat yang diberikan. Pastikan anda beri ubat mengikut jadual yang telah diberikan oleh Dr. Rashidah. Jika sukar, boleh menggunakan kaedah balik tuala atau menggunakan alat pemberian ubat. Sediakan makanan lembut atau makanan yang biasa dimakan oleh kucing anda. Jangan paksa makan atau beri peluang untuk rehat dahulu selepas rawatan. Pastikan air sentiasa bersih dan mudah untuk dicapai. Jika doktor menasihatkan untuk tidak meletakkan bekas pasir untuk sementara waktu, pastikan kawasan rehat kucing sentiasa bersih dan sentiasa cuci alas ni dengan kerap. Pasir ialah ejen kepada pembiakan virus, bakteria dan fungus. Pastikan sangkar dicuci dengan menggunakan air bancahan Clorox dan dibilas setiap hari bagi mematikan kuman atau virus. Jika kucing anda tidak aktif, tidak mahu makan selama lebih 24 jam, muntah atau menunjukkan tanda sakit lain, boleh hubungi kami segera dan bawa semula untuk rawatan lanjut. Terima kasih kerana sentiasa menjaga kesihatan si comel. Kami sentiasa sedia membantu.